Ayah, dulu waktu ayah kecil dulu ada tak tablet macam ni? Tablet? Apa benda tablet tu? Masa ayah kecil-kecil tu tak ada semua ni. Kami ada buku-buku tulis, papan putih, papan hitam saja. Kalau ayah nak cari maklumat macam mana? Dulu, masa ayah kecil, kalau nak dapatkan maklumat, ayah kena pergi ke perpustakaan. Cari buku tu, cari buku ni, barulah dapat. Okey. Seriuslah ayah. Zaman sekarang ni, type je kat Google. Terus dapat. Dulu, kalau cikgu tulis apa-apa di papan hitam, kami kena salin satu persatu dengan pantas. Nanti, kalau dipadam, hilanglah maklumat. Zaman sekarang ambil je gambar. Boleh rujuk bila-bila masa. Kan senang. Itulah bezanya antara dulu dan sekarang. Kalau dulu, kalau tak faham sesuatu, kami kena tunggu esok untuk tanya cikgu di sekolah. Sekarang, saya boleh tengok video di YouTube atau guna aplikasi pembelajaran. Tak perlu tunggu cikgu pun. Tengok ni ayah. Cikgu ni ada yang tinggal tempat dan sebagainya tak lupa. Bagus ni anakku. Jadi ayah nasihatkan awak gunalah tablet ni dengan baik ya. Jangan salah guna pula lah. Syukran ya Abi. Afwan ya waladi.